dia janji dalam sebulan confirm kaya. Ini kisah Pak Mantelo, otai skamer dekat Malaysia. Masa tahun 70-an, Osman Hamzah atau orang panggil dia Pak Mantelo ni sangat popular. Sebenarnya dia ni dulu seorang wartawan. Tapi lepas beberapa tahun dia kerja, dia tubuhkan satu skim yang boleh bagi pulangan 10% hingga 12% setiap bulan. Dan skim tu dinamakan skim pertama berhad. Yang peliknya, skim ni tak ada produk tau. Servis pun tak ada. Modus operandi dia mudah je. Kau labur duit, lepas tu kau dapat pulangan tetap tiap-tiap bulan. Awal-awal orang join skim ni memang masyuk. Ada yang sanggup gada tanah, jual emas. Pak Mantelo ni nampak seorang yang meyakinkan. Mana taknya, skim ni tak pernah miss bayar dividen tiap bulan. Tapi bak kata pepatah, langit kan tak selalu cerah. Hujung tahun 1989, Bank Negara Malaysia serbu rumah Pak Mantelo sebab dia kutip duit tanpa lesen dan rampas 1.7 juta ringgit milik Pak Mantelo. Waktu serbuan tu, isteri dengan anak lelaki Pak Mantelo pun kena tangkap juga. Mereka dihadapkan ke mahkamah dan Pak Mantelo mengaku bersalah. Hakim jatuhkan hukuman denda RM500,000 dan setahun penjara. Tapi penyokong Pak Mantelo ni still support, tetap berdiri teguh belakang dia. Lepas setahun, orang yang join skim ni dah mula rasa fishy, suspicious. Sebab apa? Sebab diorang ni dah tak terima apa-apa bayaran dividen. Apa lagi? Orang ramai yang dah labur duit tak serbu rumah Pak Mantelo. Nak kan penjelasan? Sampai kecoh lah. April 1991, pelabur mula buat report polis dakwa ditipu. Sekali lagi, Pak Mantelo dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan mengambil deposit dari 50,000 orang dengan nilai keseluruhan RM99.09 juta tanpa lesen. Pak Mantelo sekali lagi dijatuhkan hukuman penjara. Selesai jalan hukuman mahkamah, dia dibawa ke Kuala Berang, Terengganu untuk perintah buang daerah dan dia pun dah mulakan hidup baru dengan baiki telefon dan televisyen. Pak Mantelo tak rompak bank. Dia cuma main satu benda je, kepercayaan, dan benda tu paling mahal.